Bagi, dapatlah lebih kurang dalam 10,000, 2,000 tu orang-orang bagi gitu. Dah berapa dah? Kan? 23. Lepas tu ada satu tu 1,000 lebih dapat surau. Dalam kereta nak balik ke hotel. Oh, saya nak balik hotel, saya balik rumah mak mentua. Balik rumah mak mentua, dia cakap dengan saya, dia kata, "Ustaz, kita dapat dalam 24,000 ni. 24,000. Kita bagi pada Ustaz 30. Bagi nombor akaun, saya nak transfer 30%. Dia kata, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan seperti biasa, jika ada sebarang soalan, tuan-tuan boleh ber-WhatsApp atau SMS ke nombor 010 232 6621. 010 232 6621. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan hukum ar-rashwah li raf'i zulmi. Rasuah untuk mengangkat kezaliman. Kita dah bincangkan bahawa rasuah secara asasnya tidak dibenarkan dan hukumnya adalah haram. Tapi وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ مُضَيَّعٌ لَمْ يَجِدْ طَرِيقَهُ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالرَّشْوَةِ أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ ظُلْمٌ لَمْ يَسْتَطِعْ دَفْعُهُ عَنْهُ إِلَّا بِالرَّشْوَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصِيرَ حَتَّى يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ أَفْضَلُ السُّبُلِ لِرَفْعِ الظُّلْمِ وَنَيْلِ الْحَقِّ. Jika kamu dalam keadaan tertekan dan kamu dalam keadaan sukar, tidak ada jalan untuk selesaikan masalah kecuali dengan rasuah. Dia sebut tu. Atau kamu sedang dizalimi, tidak ada jalan untuk menyelesaikan perkara tersebut kecuali dengan rasuah. Fal afdal lahu an yasira hatta yassarallahu lahu. Maka dia kena buat sesuatu sampai Allah permudahkan urusan dia. Maknanya, jangan terus bagi rasuah. Cari jalan sampai tiada ruang untuk memberi rasuah. Itu dia. Itu awalan. Kalaulah tidak ada jalan lain, terpaksa juga bagi agar kamu tidak dizalimi, bahkan atau kamu tidak tertekan. Fal ithmu 'ala al-akhiz al-murtashi wa laysa 'alayhi ithmun ar-rashi. Fi hadhihi al-halah ma dama qad jarraba kull al-wasail al-ukhra falam ta'ti bi jadwa. Kalau katakan tidak ada jalan lain, maka dia terpaksa bagi. Macam saya pernah bagi tahu tu, macam ada tengah-tengah tempat, dia suruh mesti kena ada dalam pasport tu $10 dululah kan. Zaman saya belajar tu $10, $5. Kena ada dalam tu. Kalau tak ada, tak lepas kita nak keluar, nak masuk dalam negara tu tak boleh. Nak masuk. Kita pergi belajar, tak boleh masuk. Sebab nak dipermudahkan. Kalau dia bekukan kita dalam bilik. Bilik tak ada apa-apa. Maka kita bagi, dosa itu ditanggung oleh yang mengambil. Bukan kepada orang yang memberi. Sebab orang memberi itu dah tidak ada ruang untuk lari dah. Nak keluar daripada keadaan itu dah tak boleh. Maka dalam hal ini dibenarkan, tetapi bukan semua keadaan. Kena beringat. Saya bab ni saya takut sikit nak baca. Tapi kena baca juga, ada buku kan. Nanti tuan-tuan baca, tuan-tuan pula faham salah, lagi teruk. Baik saya bagi tahu siap-siap. Tapi orang politik dia suka ni bab ni. Bagi dia ni darurat. Darurat apa ni? Mana ada darurat dia tu. Kalau orang tak ngundi dia tak mati. Boleh hidup lagi.
Wa ma dama yafa'an nafsuhu zulman aw ya'khudha haqqan lahu duna udwan ala huquqil akharin. Apa yang penting, ia bukan mengambil hak orang lain. Itu penting. Katakan dia nak macam tadi, dia nak masuk dalam negara tu beku kan. Dia nak kata letak duit sikit $10 untuk duit kopi dia kata. Maka kita terpaksa bagi untuk memudahkan urusan kita. Kalau tidak kita akan buang masa dan mungkin flight kita akan tergendala. Mungkin kita kena keluar duit lain pula untuk uruskan kita punya kelewatan itu, maka boleh. Sebab dia hanya untuk kita je. Tapi kalau kita bagi rasuah untuk, contohlah, bid ni, kapet masjid surau, masjid dia. Nak bid kan, ada 3 kedai syarikat kapet. Saya tokai kapet juga. Jadi 3 syarikat masuk. Bila 3 syarikat masuk, saya jumpa geng-geng dekat kawasan ni, aku ulur sikit. Kalau tak dapat ni, mudarat aku. Itu tak boleh. Sebab apa? Dia melibatkan hak orang lain. Hak yang sepatut dapat daripada syarikat A, syarikat B dan syarikat saya. Saya ni tak layak sebenarnya dapat. Tapi sebab mengajar kat kuliahan surau Al-Kausar ni, maka ada sikit lah dapat. Kan? Tapi kita ulur lah sikit bagi lancar. Pelincir dia tak boleh. Sebab yang betul-betul layak sepatut dapat tak dapat. Itu kau dah ambil hak orang lain. Itu haram. Rasuah macam tu tak dibenarkan. Rasuah politik pun tak boleh juga. Saya sepatutnya menang. Kau yang cakap, orang lain pun kata benda yang sama. Parti lain kata, aku yang sepatutnya menang. Jadi dalam hal ini, serahkan kepada rakyat untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Jadi jangan pula kau nak bagi tu, nak bagi ini kan. Tapi kalau dia bagi secara umum, tak ada masalah. Saya dah cakap pada tuan-tuan. Kalau katakanlah PRU 16 nanti ada wakil-wakil dia datang kat sini kan. Dekat surau Al-Kausar ni. Dia duduk kat depan pintu tu. Setiap yang keluar tu, dapat kain plakat. Boleh ambil tak? Kecuali dia ada 2 calon. Calon A duduk belah kanan, calon B tak belah kiri. Sudah. Macam mana tuan-tuan nak buat ni? Kalau keluar belah ni nampak sangat tuan-tuan belah sana. Macam mana nak buat? Keluar pintu tengah. Nah, payah ke gitu. Apa benda kan? Dia ada masalah tu. So dia duduk berdua kat situ. Bagi sama-sama lah. Seorang dah dapat, dah jangan ambil lagi yang lain. Anggaplah itu amal jariah daripada bakal wakil-wakil rakyat. Duduk kat situ, semua keluar, ambil satu je. Kain plakat. Yang baki tu pergi surau lain pula. Dia kata, pening. Bakal wakil, macam mana aku bagi ni, aku punya kawasan. Aku punya parti tak. Dia bagi ni dah jadi lain. Kan? Aku bagi, dia tak bagi. Dia bagi, aku tak bagi. Jadi sebenarnya kita nak suruh dia orang ni bersatu padu sebenarnya. Dia macam mana? Selalu dia akan datang sekali. Jarang berlaku dia datang sekali. Zaman saya kecil-kecil dulu, saya ingat saya arwah ayah tu pergi masjid, keluar sembahyang Jumaat. Zaman tu lain. Keluar ni, saya tak mau sebut, saya kenal orang tu. Sampai hari ni hidup lagi orang tu. Dia tak jadi ni lah, tak jadi YB dah, habis lah. Masa dia dah, zaman dia dah tak ada lah. Keluar ni, saya duduk belakang ayah ni. Low 50. Solat Jumaat, bos. Siapa keluar RM50 seorang? Dahsyat. Lepas tu, dalam kereta saya tanya ayah saya, kata, Papa, kenapa dia bagi duit? Alah, dia bagi hadiah je. Papa tak undi dia pun. Ayah boleh cakap, Papa tak undi dia pun. Memang kalah. Kalau macam ni, rugilah. Tapi betul lah, dia tak, masa dia bagi tu, dia tak bagi tahu, undilah saya, tak ada. Cuma dia bagi. Yang sebelah sana pula, bagi kain plakat. Ambil juga. Arwah ayah saya ambil semua. Lepas tu undi siapa? Adalah dia sebut kan, tapi tak bagi tahu lah sini. Rahsia. Tuan-tuan. Tapi arwah pun dah meninggal dah. Kan? Tapi best jugalah tuan-tuan hidup tu. Tapi orang politik memang tak boleh. Jangan benarkan orang politik ajar untuk rasuah. Kalau tuan-tuan rasa dia tak layak untuk jadi YB tuan-tuan, dah pangkahlah orang yang layak. Ya, jangan terima dengan duit yang dia bagi tu, tuan-tuan nak terima semua benda. Seterusnya, tajuk yang seterusnya, israful fard fi malihi. Apa hukum seseorang itu dia boros dalam perbelanjaan? Ni zaman sekarang ni tuan-tuan, jangan boros sangat. Hati-hati.
Ekonomi memang sangat tak berapa nak bagus. Ni Julai, dia akan terasa Julai, Ogos. Lepas tu kalau katakan ekonomi okey, alhamdulillah lah kan. So kita kena cuba buat sesuatu lah. فإذا كان المال غير حرمة تمنع من التعدي عليه خفية أو جهارا. Kalau duit tu duit orang, haram kau nak berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Duit orang. Duit orang ni maksudnya duit bukan kita punya. Contoh duit masjid. Duit kita ni duit surah Al-Kausar. Berapa kutipan satu bulan? Berapa? Oh, tak ada Tak diumumkan? Berapa? AJK mana AJK? Berapa? Duit sebulan? Kutipan. Kalau kawasan saya tu dekat 40,000 sebulan. Tu masjid besar lah. 40, 35. Adalah tengok pada keadaan. Katakanlah berapa Al-Kausar anggaran? Tak tahu. Habis yang kita bagi selama ni? Oh, dia kat belakang. Katalah duit dapat sebulan 10,000. Sikit 10,000 tu. 40, 50,000 kan? Katalah 40,000 lah. 40, 50,000 tak. Duit tu betul banyak. Tapi bukan semua AJK boleh buat sembarangan. Dengan duit ni saya meluluskan. Ya. Buat ni tak boleh. Kena tengok duit tu ada kaitan tak dengan wakaf. Kalau ada kaitan dengan wakaf, gunakan untuk wakaf. Tak boleh guna benda lain. Cuma wakaf tu, kena tengok. Okey, wakaf tu dalam bentuk macam mana? Kalau nak wakaf, yang kita nak guna wakaf tunai, duit tu diletakkan fixed deposit, setahun kita akan guna. Berapa banyak? Macam contoh kami di Fakulti Islam dapat 5 juta daripada Sarawak. Kami letak dalam fixed deposit setahun, kalau ikutkan dulu zaman ekonomi baik dulu, kita dulu ingat 200,000 setahun. Tapi tak banyak. Lebih kami hanya dapat dalam 150 ke 170 je setahun. Itulah yang ditetapkan oleh Sarawak untuk guna. Duit 5 juta tak boleh sentuh langsung. Itu dipanggil manfaat daripada wakaf. Kita tengoklah duit wakaf tu macam mana. Macam tabung kita kan. Tabung kita tu itu untuk infak. Ni tabung mana tiba-tiba tengah-tengah ni ada? Memang kita punya? Sejak bila letak tengah tu? Baru? Oh, memang ada tiap hari. Kenapa saya tak pernah nampak? Oh, ni macam ingat baru kan? Selalu yang Haji Sandar tu nampak lah tu. Itu tabung apa? Kata tu tabung infak. Kita yang nak membagi ni kena tahu tu tabung infak. Masuk dalam tabung tu. Tu tabung wakaf. Situ. Jangan berterabur sekali. Itulah wakaf, situlah infak. Habis siapa nak tahu? Itu yang saya tegur ada mamat mana entah dia buat live dekat dalam TikTok. Marilah beli. Ni ada orang nak makan ni kata. Ni makanan ni. Kita ada makanan tapi kena infak dulu. Selagi tak infak saya takkan bagi ni makanan ni. Mana boleh buat macam tu? Betul kau nak jual beli. Jual beli ni pertama kita nak jual, kita nak beli barang, sebelum infak kau kena beli barang dulu, betul tak? Jadi sekarang ni awak jual makanan. Awak nak infak makanan. Sekarang ni awak kena bagi tahu dekat orang awam yang sekarang ni makanan yang kamu jual ni berapa ringgit? Okey, RM10. Apa yang kau masak RM10? Kau kena bagi tahu dekat orang nak beli ni. Apa benda yang kau masak tu? Telur goreng ke RM10 tu? Kan? Ayam ke? Ikan ke? Semua kena tahu detail. Lepas tu barulah kita kata, okey, saya ada buatlah lebih kurang ada 100 pack. 100 pack RM10 satu. Kan? Maka RM1,000. Jadi RM1,000 diperlukan. Depan saya ni ada lebih kurang 100 orang miskin, fakir miskin nak makan. Jadi kita kena buat akad betul-betul. Tak, beli dulu. Okey, dah ada saya nak beli. Okey, RM10 seorang. Okey, dah ada RM10 seorang. Ambil satu bagi. Kan? Ni tak.
Ada orang bagi infak berapa pun tak ada masalah. Ini masalah kita orang Melayu gitu. Infaklah tuan-tuan, berapa pun saya terima. RM2. Dia tak bagi pun. Tak cukup lagi. RM8 kena top up. Nampak? Dah pening. Kau tadi kau bagi tahu akan infak, siapa bagi pun aku akan infak. Tak boleh. Dia bagi. Biarlah betul. Dia jadi keliru habis. Tata kelola tu betul. Dia kena ada apa untuk berniaga. Wakaf. Sedekah. So, kalau orang tu bagi, katakan ada orang tu dia bagi okey, pap RM20. RM20 patut 2. Okey, dah ada orang bagi. Nah, ambil satu. Dan sekarang ni RM10 siapa punya? Kat situ ada isu kutipan dana awam tu. Itu bahaya tu. So, elakkanlah. Kalau nak menjual tu, tak payah jual macam tu kan. Baiklah tuan-tuan jual. Jual nasi tu. Tuan-tuan, saya jual nasi lemak. Ada 100. Belilah tuan-tuan. Saya masak sedap. Tengok. Buka. Makan. Wah. Okeylah, saya beli. Tapi nak hantar macam mana? Tak apalah, saya dermakan dekat siapa-siapa. Itu okeylah kan. Ini macam mana? Confuse juga saya pun. Dia jual tu memang payah. Kalau tuan-tuan betul nak sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan buat macam mana? Pergi dekat kedai-kedai mana makcik-makcik yang jual nasi lemak tu kan. Tepi-tepi jalan tu banyak kan dekat kawasan lalu kan. Pagi-pagi buta tu. Tuan-tuan lalu tengok, tengok makcik tu menjual. Makcik, berapa harga ni semua? Kalau semua saya beli semua berapa makcik? Alah, banyak sangat tu. RM300 je. Kos je. Sekali kalau jual dapatlah RM500. Nah makcik, saya bagi RM500. Makcik bungkus semua. Siapa yang datang, bagi. Itu tak apalah. Akad beli dah jelas. Lepas tu infak dia bagi. Nampak tak? Tu biar tahu hukum kat kita ni. Ini main kita, mainlah derma. Lepas tu saya sedekah. Apa yang kau sedekahkan ni? Kan? Siapa yang audit? Siapa yang tengok duit ada tak ada? Tu semua tu dia akan membahayakan, dia akan memburukkanlah nama institusi orang Islam. Tu nasihat saya. Kalau nak infak tuan-tuan, infak kat masjid yang surau je. Infak kat masjid surau je. Nak zakat, pergi bagi pada pihak lembaga zakat. Senang. Saya zakat, memang saya akan bagi lembaga zakat. Kalau wakaf, saya akan bagi pada tempat yang betul. UKM tu boleh wakaf. Tapi, jelaslah wakaf tu dia ada jabatan wakaf dia tu. Dia panggil Yayasan Chancellor. Semua wakaf-wakaf semua kat situ. Senang. Kan? Baru ni saya buat dekat Fakulti Islam tu. Duit tak ada tuan-tuan. Duit ada. Cuma tak boleh nak boros. Bukan duit saya kan. Nak baiki bangunan dah 50 tahun. Berak taik naik balik. Zaman arwah Harundin lagi. Muda-muda rambut belah tepi. Bangunan macam-macam rosak. Jadi saya kata macam mana nak buat? Kalau baiki semua bilik tu mau dekat 200,000. Kalau pakai kerajaan punya tu mau dekat 200,000. Kan? Sekarang pakai tender dia orang kan harga mahal. Kos dia akan naik berapa, dia akan markup berapa persen untuk kalau tender tu. Jadi saya kata gini lah, pensyarah-pensyarah ramai yang ada duit tu, apa salahnya satu bilik tu wakaf, bilik tutorial. Bukan banyak pun, cat, beli bukan wallpaper. Whiteboard dia yang glass tu, board. Untuk board, dia panggil apa Glass board tu. Alah, tu whiteboard besar tu, dia pakai gelas, hak tulis. Modern lah sikit kan. Alah, total 7,000 je. Tak mahal. Tapi kalau kita masuk tender kerajaan tu, 15. Jadi saya kata gini lah, siapa yang banyak duit kata? Kita ada 13 bilik tutorial. Kata, tak nak ke wakaf. Kita ustaz-ustaz ni, kalau kita tak berwakaf, kita tak bayar zakat, malu kita nak ajak orang lain. Lah pakak bagi habis. Bagi habis tuan-tuan. Habis semua bilik tu diwakafkan, alhamdulillah. Tapi dia orang deal lah. Dia tak masuk duit ke dalam fakulti, dia tak masuk pada bendahari UKM. Dia deal terus dengan kontraktor tu. So kontraktor tu buat lah. Kontraktor tu dah biasa dalam UKM tu. Dia pergi jumpa, buat sama. Dia ikut standard yang UKM nak. Settle, bayar 7,000. Dia orang lah bayar. Kan? Bukan duit saya. Dia orang direct terus dengan kontraktor tu. Tak ada kaitan dengan saya pun. Kontraktor pun nak ambil lebih, nak untung, tak berani. Ini wakaf. Dia pun takut nak ambil lebih-lebih. Baiki-baiki dia 7,000. Saya tanya orang, kata mahal ke murah? Murah ustaz. Mana? Dia pakai tu, lantai tu pakai yang macam kayu kan. 7,000 je. Besar kecil sama dia bagi. Dia pun dia kata nak dapat pahala. Lepas tu dia pula bila buat tu,
Dia tengok orang semua wakaf, dia pula bagi duit. Dia cat habis kawasan tu putih semua. Tengok. Maknanya pakat berwakaf habis. Jadi jimatlah duit fakulti saya tu daripada lebih kurang 500,000. Kalau tak kan habis duit. Jadi tu ada orang kata saya, dia kata Ustaz, kedekut betul Ustaz nak guna duit kata. Gunalah, kita nak pergi sana pergi sini kan. Saya kata tak boleh. Duit tu bukan saya punya. Kalau duit tu orang punya, aku punya dah sama dah. Kau nak makan apa aku belanja? Semua saya belanja. Boleh makan. Duit saya, duit poket saya, tapi duit orang tak boleh. Tak boleh sebab kau nak jawab balik nanti. Jangan. Tata kelola tu kena betul. Baik. Sebab haram kita membazirkan duit orang. Duit masjid tak boleh, duit surau tak boleh. Duit orang awam tak boleh. Semua tu kita kena hati-hati. Apatah lagi kita ambil duit orang, kita charge pula 30%. 30%. Tu orang dah mati kutu dengan saya tu, lepas saya banyak kali kena. Saya kena tipu banyak. Kena tipu dengan manusia ni macam-macam. Tak boleh terima lah otak saya. Saya kena tipu sekali tu di Kelantan. Kutipan hampir 24,000. 2 hari je saya duduk di Kelantan. Orang yang tolong kutip tu pun dah arwah dah. Tapi sedih lah saya tuan-tuan. Bayangkan kita pergi ceramah. Kita ni dijemput ceramah. Jadi bila pergi ceramah satu masjid je. Tapi sebab bila saya dah ada sana, masjid-masjid lain pun minta. Jadi dia orang untung lah. Tak payah bayar hotel saya, tak bayar kapal terbang saya. Jadi dia orang untung. Dia orang hanya panggil ceramah. Dia nak bagi-bagilah. Berapa dia nak bagi kan? Okey lah. Jadi bila kita pergi tu, adalah seorang hamba Allah ni, pakai sorban, janggut putih. Dia ni dia kata, hamba dengan ni Aziz ni rapat minimum. Kita pun dengar je lah. Ya. Jadi dia pun setiap kali lepas ceramah, dia akan buka. Dia minta saya umumkan. Tuan-tuan, ni haji ni akan bagi duit itu kepada jemaah. Dekat apa? Duit ni adalah untuk infak kepada pelajar-pelajar Persatuan Pelajar Kelantan di Mesir. Saya ni bila dengar pelajar nak belajar ni, saya memang all out. Tuan-tuan, bagilah ni nak tolong budak-budak. Kita pernah terima zakat. Saya penerima zakat. Saya cerita daripada negeri Selangor. Cerita. Kutipan malam pertama dekat Masjid Muhammadi saja dekat RM13,000. 13. Esok pagi di Masjid Pasir Mas, subuh. Masjid Pasir Mas tu seorang hamba Allah datang bagi cash RM8,000 depan saya. Ustaz, saya bagi RM8,000. Masa tu macam subuh tu macam Jumaat penuh. Bagi, dapatlah lebih kurang dalam RM10,000. RM2,000 tu orang-orang bagi gitu. Dah berapa dah? Kan? 23. Lepas tu ada satu tu RM1,000 lebih dapat surau. Dalam kereta nak balik ke hotel. Saya nak balik hotel. Saya balik rumah mak mentua. Balik rumah mak mentua, dia cakap dengan saya. Dia kata, Ustaz, kita dapat dalam RM24,000 ni. RM24,000. Kita bagi pada Ustaz 30. Bagi nombor akaun, saya nak transfer 30%. Dia kata, saya ambil 30%, dia ambil 20%. Saya ambil 30%, dia ambil 30%. Dia kata, woi, banyaknya. Ni duit apa ni? Dia kata memang kita dalam Islam ada hak untuk mengambil kos pengurusan, dia kata. Mangkuk betul dia ni. Tak boleh terima otak saya tuan-tuan. Saya kata, Haji, haram Haji ambil duit ni. Masa Haji kutip dia, Haji tak bagi tahu saya pun. Kata nak ambil 30%. No, saya tak nak duit ni. Bagi hak saya yang sepatutnya masjid bagi pada saya. Itu je. Sebab masjid tu bagi kat dia. Ini pun salah satu benda yang saya dah belajar pengalaman. Jadi dia tu ambil semua. Tu tuan-tuan kena hati-hati macam panggil orang ustaz-ustaz macam ustaz-ustaz ada nama sikit lah. Macam saya ni sebenarnya bukan cak ayam sangat kan. Pergi Terengganu, Kelantan penuh. Jadi berhati-hati, jangan percaya pada orang tengah. Direct pada ustaz tu je. Sebab banyak dia orang main. Dia kata ustaz tu minta 10,000. Bila aku minta? Dia yang minta. Hati-hatilah. Saya memang PA saya memang takkan bagi orang tengah. Apa-apa suruh masjid direct dengan PA. Tak ada. Mana ada 10? Ustaz Kazim dia kata 25,000. Bohong lah. Jangan bohong lah. 25,000 orang tengah minta. Ni mainan-mainan orang-orang tengah ni. Jadi tuan-tuan, saya kata saya nak receipt
Esok saya balik KL. Malam esok, last saya nak receipt yang Haji dah transfer duit tu ke Mesir. Nama Misi Persatuan Pelajar Malaysia Kelantan di Mesir. Tuan-tuan, tak bagi gesuk. Dia block nombor saya, PA saya pun call tak angkat-angkat, dia macam the block lah. Saya pun, dia silap lah sebab kami ada grup. Saya bagi tahu pada grup, dalam tu ada ustaz-ustaz, macam-macam ustaz-ustaz ada lah. Ya, Ustaz Azhar ada. Saya pun kata Ustaz Azhar. Ustaz Azhar kata, mu kena kok? Kena? Oh, bodoh. Dia kata saya bodoh. Hah? Mana saya tahu Ustaz? Memang memang mui percaya ya. Habis lah. Bodoh lagi. Saya kata, Pah, mana Ustaz tahu dia ambil PT? Aku kena kok. Makna sama-sama bodoh lah kita. Tuan-tuan, ramai kena rupanya. Hak tu lah. Sekarang ni, kalau nak bagi tu pada masjid. Senang. Tak payah pening-pening. Dia derma pada masjid, masjid yang buat. Kalau nak bagi pada apa? Nak bagi pada Gaza kan? Masjid Al-Kausar buat untuk Gaza. Dan you all pergi bagi kepada orang yang berhak. Biar surau tu buat urusan. Jangan bagi pada NGO kita pun tak tahu betul ke tak betul tu kan. Dia ambil berapa persen. Kalau kata betul dia ambil tu, tanya berapa persen kami ambil. Kalau dia kata kami ambil 20%, umum pada jemaah. Tuan-tuan, ni hamba Allah ni datang dia NGO sekian, dia nak kutipan untuk Gaza. Tuan-tuan, dia akan ambil 20%. Tuan-tuan nak bagi, tak mau bagi sudah. Confirm orang tak bagi. Tuan-tuan, 20% banyak benar apa yang kau guna. Tapi kalau katakan dia memang diguna, dia ada audit, bagilah. Dia nak ngurus kot. Jadi benda-benda macam tu kena faham jugalah. NGO pun nak hidup. Dia bayar gaji kepada pelajar-pelajar kita yang kerja dengan dia orang. So, kena fleksibel dan kita kena tahu. Yang penting, mereka tu faham apa yang sepatutnya bagi. Tuan-tuan puan-puan. Saya sekali tu ZUS Malaysia. Saya pengurusi halal ZUS Malaysia. Jadi suatu hari tu, waktu ni saya terasa hati betul. Mesyuarat dengan CEO dia. CEO ni Cina, Venom. Mesyuarat 5 minit. Dia kata macam mana, apa yang boleh kita bantu Ustaz? Sebab dia ni bukan Islam, tapi dia nak bayar zakat. Saya kata tak boleh. Orang syarikat bukan Islam, tak boleh bayar zakat. Yang boleh bayar zakat adalah pekerja-pekerja Islam yang ada dalam ZUS Malaysia tu. Sebab dia ni memang minat halal. Saya bersama dengan dia orang tu daripada 100 outlet, sekarang dah 1000 outlet. Daripada 80 CJ halal, dia orang ada CJ halal, sekarang dah 500 nak masuk 600 CJ halal dia orang mohon. Dapat semua. So, mana dia orang memang ikut segala prosedur halal Malaysia. Itu sebab dia orang memang dia kalau ada satu kesilapan dia pecat terus staff dia. Kalau kata tak ikut prosedur halal. Jadi masa nak buat Gaza tu dia tanya, Ustaz, apa yang sesuai saya bagi Ustaz? Saya kata gini lah, kalau nak bagi pada ni lah, bagi pada Gaza. Sekarang ni Gaza dah kena susah kan. Oh, okey. Dia meeting tak sampai 15 minit. Tuan-tuan tahu dia bagi berapa? 1.5 juta. Cash. Akaun masuk akaun terus. Dia bagi pada Mapim. Saya kata, bagi Mapim lah. Saya okey lah. Mana saya ambil tahu. Itu urusan kewangan lah. Kita yang mencadangkan siapa nak bagi Mapim. Bila bagi tu lah, tiba-tiba bos dia telefon. Kata, Ustaz, ni apa benda ni? Janji dia kata nak buat ni, tak sampai, semua kami tak tahu. Oh, tu saya marah betul. Sampai kalau orang bukan Islam, telefon tanya ke mana duit tu sampai tak settle lagi, itu saya marah. Saya telefon dia punya bendahari, saya kata settlekan segera. Sebelum saya arahkan dia orang, ambil balik duit dia. Rupa ada baki lagi lah, Dia nak bayar balik, tapi dia janji, okey, dia akan settlekan pada tahun tu. Cina tak boleh. Cina dia kata kalau nak habiskan pada tahun 2024 dia nak menyata, dia nak tahu ke manalah duit aku pergi tu. Kita pula pandai-pandai kita tunda tahun depan lah. Mana boleh? Dia tak boleh. Kau dah janji 2024. Tu kita kena jangan main-main dalam bab-bab duit orang ni, tuan. Kalau orang dah bagi, kena jaga betul-betul. Wa na'uzubillah lah, tuan-tuan. Sebab duit orang tu kena. Dan alhamdulillah akhirnya settle lah semua. Ya. Tapi kita nak kena tegur sampai dia telefon, apa jadi? I'm sad lah kalau macam ni. Dia sampai cakap macam tu, kita pun tak sedap hati lah kita. Saya yang mencadangkan kan, kepada NGO sebab kita tak pergi Gaza. Saya tanya NGO ni pun takut nak ambil. Ada satu NGO tu dia takut nak ambil. Saya bagi dah nama tu. Dia antara yang
Bagus jugalah. Sebab dia banyak NGO kan. Kita kena sort hanya kawan. NGO tu okey, memang bagus. Cuma dia tak nak terima. Kata minta maaf lah Ustaz. Saya tak terima duit orang kafir pula dah. Dia lupa yang aku ni penasihat syariah kot. Kata apa pula, wakaf pun Majlis Agama Islam terima daripada orang bukan Islam. Tapi duit tu akan digunakan pada tempat yang betul lah. Kan? Dia tak mau terima, tak apalah. Tu yang bagi yang terima. Bila bagi yang terima, macam tu lah pula. Baik. Tapi Alhamdulillah, akhirnya settle jugalah. Cuma saya tak check balik apa yang dah berlaku. Sebab bagi saya, kalau tak okey, dia akan bagi tahu direct. Sebab Bannon tu dia direct kata dengan saya. Tu saya selalu tegur orang Melayu kita bila buka kedai kopi kan. Minta sihir halal. Cina bersungguh tau. Nak dapatkan sihir halal dia. Disebabkan dia ada sihir halal tu, dia boleh masuk Thailand. Sekarang ni Zeus ke Thailand. Yang kedua pergi ke Filipina. Nombor tiga Indonesia. On the way ke Indonesia. Now dalam proses Arab Saudi. Dia dah mula nak masuk Arab Saudi sebab dia ada halal lah. Jadi tu malulah kita orang Islam, produk orang Islam, tapi kita tak boleh nak deliver halal. Padahal benda tu very simple je. Kena ikut arahan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam mengenai persijilian halal Malaysia. Baik. Fa'inal limal insan nafsahu hurmatan aidan bin nisbati li sahibihi tamtani'uhu an yudayyi'ahu aw yusrifahu. Sebab duit orang ni kita tak boleh menghilangkannya. Kita tidak boleh merosakkannya. Kita tidak boleh juga membelanjakan tanpa sebarang hak. Tadi saya tegur satu kontraktor. Dia baiki rumah orang kat Bandar Baru Bangin lah. Buat renovation. Tuan-tuan, buat renovation 250,000. Bila dia dah buat quotation, dia dah bagi tahu ini harga sekian, maka dah deal. Okey, akad sah. 250,000 untuk ini saja. Tak termasuk ID. Dia tak tahulah apa masalah. Dia beli barang, dia salah manage duit tak cukup. Duit tak cukup. Sebab dia bukan jaga satu rumah, dia banyak rumah kan. So dia buat, duit dah tersalah, dia short. Jadi kontraktor ni, dia tanya saya, Ustaz, boleh ke saya nak minta lagi kepada tuan rumah, tambah lagi 50,000. Saya kata, atas asas apa? Dia kata, sebab Selat Hormuz. Saya kata, kau punya produk semua masuk Selat Hormuz dulu ke, baru sampai ke Bandar Baru Bangin ni? Saya kata, akad tu dah buat, kenapa tak bincang masa barang naik? Patutnya masa barang naik, kau dah beli semua barang-barang sebab ada yang dah settle dah. Ada juga yang buat sama. Dia orang dah beli awal lah. Dia lock awal. So, tak kena. Dia tak lock. The careless from him. Dia yang, orang kata apa, yang careless. Maka, dia kata tanggung jawab. Dia kena tanggung jawab. Patutnya dia kena bagi tahu pada tuan rumah, okey, ni barang nak naik ni. Kerajaan dah bagi tahu. Bulan 6 barang naik. Bagi lebih sikit dalam 20-50,000 untuk saya lock barang. Patut dia kena buat macam tu, dia tak buat. Bila barang naik, tu salah siapa? Salah tuan rumah ke salah orang yang buat kontrak? Oh, yang buat kontrak ah. Kau lah kena bagi tahu. Kecuali kau bagi tahu kata kena bagi cepat. Kalau tidak barang naik awak kena tangguh. Oh, tuan rumah kata tak apa, jangan risau. Saya banyak duit. Tak apalah, tunggu lah. Lepas tu kau tambah lah 50,000. Tengok, lari dekat 50,000. Dia kena tanggungjawab. Tapi bagus lah kontraktor ni, dia jenis orang masjid Oh, tak apalah Ustaz, saya kena cover pakai duit saya. Itulah, lain kali jangan main-main. Bab akad. Kau dah janji banyak ni. Kecuali kamu dah bagi tahu pihak pihak tuan rumah tak nak bayar. Tak mau bayar lagi dan tak bagi kerjasama. Itu lain. Ya. Kalau kerajaan tak ada. Saya tengok dia orang punya ni, saya tengok dia tengah renovation fakulti Islam kan. Hormuz tak hormuz, kau dah janji banyak tu lah kau kena settle.
Kerajaan tak ada. Dia bagi markup dah awal-awal lagi dah. So, dia orang pandai-pandai lah buat. Yang kesiannya tuan rumah lah. Tu jadi kena amanah, jangan bermain. Tu saya nasihat ke dia, lain kali duit orang bila orang dah bagi, kamu guna dulu untuk benda tu. Kalau beli apa buat rumah orang kan, beli dulu barang-barang ni. Settlekan barang-barang dulu. Lepas tu fokus pada gaji orang yang bekerja. Engkau nak untung, nak beli kereta, nak tambah kereta tu kemudian. Tu asas. Ya. Tapi kalau katakan duit itu adalah duit dia, boleh tak dia nak membazir? Membazir memang tak boleh. Bila sebut perkataan pembaziran, wala tubazzir tabzira, jangan kamu melakukan pembaziran. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sebab orang membazir itu sebahagian daripada sahabat iblis dan syaitan. Dia duit banyak, tapi dia suka membazir lah. Macam contohlah tuan-tuan. Kasut ni dia pergi beli kasut dia tak kurang daripada harga biasa RM2,900. Kasut dia. Temenung kawan kita. 2,900 je. Saya tengok ada seorang tu, dia minat betul kasut. Kasut ni tuan-tuan, macam-macam jenis kasut. Kasut dia paling mahal 13,890 pun. Apa nama tahu kasut dia tu? Kasut dia tu tak adalah cantik mana. Ada macam tulisan kat atas kasut kilat tu, ada macam tanda tangan. Apa nama kasut dia? Yang lawak ni dia meeting dengan saya kat KL. Hujan lebat. Dia nak lintas jalan tu, nak pergi kat tempat dia, kereta dia tu, dia buka kasut, bubuh kasut dalam plastik, kaki ayah dia lagi. Sekarang ni siapa hamba siapa? Sebab kasut 13,000 lebih, bos. Kalau gitu baik pakai selepas Jepun je. Pakai bata je. Panas, sejuk, hujan, gosok, buang terus. Settle. Ada orang sampai beli kasut satu almari. Satu pasang kasut dia 3,000 lebih. Tak pakai. Dia pakai yang sama je. Sebab sayang takut rosak kan. Lah dalam almari tu dia repuk sendiri. Itu pembaziran. Baru ni saya tengok ada seorang pemain gitar terkenal. Apa nama? Tak ingatlah nama pemain gitar. Dia ni memang dia taubat. Dia taubat. Bila dia taubat, dia jadi geng masjid. Jadi geng masjid dia macam anggap habislah muzik ni semua haram, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu dia geng rockers, tiba-tiba pakai jubah siang malam. Saya kata, kenapa pakai jubah? Dia kata, saya nak balik kepada Islam. Jadi sejak bila pula Islam kena pakai jubah? Tak? Abu Jahal pakai jubah juga. Ya, Abu Lahab pakai jubah juga. Siap panjang lagi pegang belakang tu. Tak? Tapi, kita pakai jubah ni sebab Nabi pakai jubah, Nabi suka pakai jubah, itu sunnah Nabi. Ya betul. Tapi bukan semua keadaan Nabi pakai jubah. Nabi perang, mana Nabi pakai jubah? Kan? Nabi pakai baju besi. Nak pergi perang. Dan Nabi juga dalam Sahih Bukhari, Nabi juga pakai seluar. Nabi juga pakai kain, izar. Dan Nabi pakai semua lah sedang cerita. Yang penting tutup aurat. Kita salah faham. Bila nak taubat je, pakai baju kurta. Itu Pakistan, India. Kan? Jubah orang Arab. Baju Melayu, orang Melayu. Jadi kita ni yang penting tutup aurat. Dulu kau mak rockers, kau belah koyak-koyak semua. Daripada bawah spender sikit sampai ke lutut koyak. Berbulu-bulu kau usah koyak tu. Kan? Dia sengaja bulu-bulu kan. Itu haram. Nabi tak suruh. Tukar seluar, pakai seluar yang elok sikit. Tutup aurat. Yang kedua, saya tu sebab dia forum dengan saya. So yang saya tahu cerita dia tu. Dia kata, tuan-tuan, selepas saya taubat, inilah pakaian saya. Siang dan malam. Saya kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada lagi baju mahal, tidak ada lagi seluar mahal, tak ada lagi kasut mahal. Saya ada hampir 42 pasang kasut. Satu pasang kasut paling murah RM900 dia kata. Sekarang saya pakai selipar dia, tuan-tuan. Selipar ni pun saya beli dekat Mekah. Habis, kenapa tak beli kat Maidin? Tak boleh beli kat Maidin.
Nak kena Mekah juga. Macam orang kita lah, nak apa ni, wakaf troli bisi kat Mekah juga. Ni masalah kita ni. Padahal dekat Al-Kausar ni boleh wakaf apa? Banyak benda lah boleh wakaf. Tengok geng-geng sakit kaki ramai kan. Belilah wakaf kursi elok sikit. Tak? Bagi letak wakaf elok sikit kat kursi sikit. Untuk orang Al-Kausar duduk. Dia lah hari saya kata, masa tengah makan saya kata, bang, banyak betul kasut, 40 lebih kasut kan. Wah ustaz, saya masa zaman jahiliah. Dia baru zaman jahiliah. Gila kasut ustaz. Mana kasut saya ada? LV, Gucci, habis saya beli ustaz. Lepas tu apa jadi kasut tu? Tak ada ustaz. Saya simpan kat rumah dalam almari. Saya kadang-kadang saya mikir saya jadi hamba. Kenapa? Hari Sabtu tu daripada pagi sampai pukul 3 petang kilatkan kasut. Sebab kalau tak kilat dia rosak. Jadi 42 ustaz sampai petang ustaz ngilat kalut. Tapi tak pakai. Tak pakai. Sekarang ni siapa tuan? Hantar tuan ke dia tuan? Tak, siapa bos sekarang ni? Kasut tu bos. Tak. Kita tuan ni, kita dah beli, kita pakai. Kalau tak bagi, kalau tak mau pakai, tak boleh biar macam tu. Itu pembaziran. Allah haramkan. Jadi macam mana? Dia kata macam mana ustaz nak buat? Macam ni. Letak dalam plastik semua tu, bagi kat saya. Saya tak boleh pakai. Sebab saiz dia 7. Saya tarik 7,5. Memang ketat lah. 7,5, dia 6,5, 7,5. Dia 7 dengan ke bawah. 6,5, 7. Ikut kepada kasut dia lah. Saya kata saya akan sedekahkan dekat pejabat tu. Saya akan panggil semua orang. Harga kasut, harga atas 900. Sila datang sekarang ke pejabat saya. Mesti penuh tuan-tuan. Berlambak datang. Datang kaki ayam lagi silap bulan. Itu baru betul. Itu kau infak. Benda yang kau sayang. Itu dapat pahala. Tapi kau simpan dalam almari, tak ada. Lepas tu bagi tahu pula ni zaman jahiliah beli kasut. Tak boleh. Kasut boleh pakai. Belilah kasut. Tapi dia duit banyak tak apa. Dia sekali main drum. Banyak tuan-tuan. Duit dapat. Dia main drum, main gitar. Baik. Jadi itu kalau dia duit banyak. Dia boleh nak beli. Tapi jangan sampai pembaziran berlaku. Sampai rosak dan seumpamanya. Baru ni saya tengok dalam apa? Dalam TikTok. Datuk Ali Shukri punya isteri cakap. Dia kata Datuk Ali Shukri ni dia punya rezeki dia Allah bagi. Dia ada lebih 200 buah rumah. Bini kata memang dia banyak. Dia suka beli rumah. Memang kaya betul. Tapi dia kaya dia tak buat derma, kutipan derma. Dia memang macam tu. Dia tengok benda tu boleh laku, dia akan jual juga. Buah mangga pun dia jual. Tapi rezeki dia memang dia kalau dia jual buah mangga tu dia makan saya pun beli juga kat beg kuning. Jadi tahu. Dia pandai menjual lah sebenarnya. Nikmat Tuhan bagi. Anak-anak dia. Tapi dia tak mewahkan anak dia. Anak dia nak dapat apa, kau kena kerja. Dia bapak dia jutawan kan. Tapi kau kena kerja. Dia bayar zakat kepada Selangor. Peribadi je 1 juta. Tu memang dia hantar setiap tahun 60 orang pergi umrah. Setiap tahun. Package, dia tak bagi package yang 499. Tak. Dia bagi package yang sesuai untuk dia punya jemaah dia. Budak-budak dia duduk dekat depan Kaabah, harga dah 9,000, dia bagi. Itu rezeki dia lah. Membazir ke? Tak membazir. Dia manfaatkan. Dia ada rumah, dia manfaatkan. Dia sewa, dia akan dapat impact. Dia beli jam mahal-mahal pun, dia jual balik. Tu dia lah tu, mainan dia. Dia kata dia beli jam harga 150,000, dia jual 300,000. Tapi jam apa saya tak tahu lah. Bukan jam QQ dan pastinya. Itu jenama yang kita pun tahu. Tak tahu apa jenama ni. Mainan dia orang-orang yang ada duit lah. Jadi pembaziran itu diharamkan. Tapi kalau kamu mampu, layak, silakan. Tak ada masalah. Wa ammal israf fayakunu bitawassu' min al-infaq fil infaq fi ma la yahtaju ilaihi mimma la yabqa lil munfiq ba'dahu ghaniyyun bi ghaniyihi. Yang dimasukkan israf dalam Islam, israf. Jangan bubuh nama anak Muhammad Israf. Bubuh Ashraf. Baru ni ada bubuh Muhammad Israf. Saya kata siapa yang bagi nama ni? Ialah kemuliaan. Saya kata bukan israf, isyraf. Ashraf, itu yang terbaik. Ishraf ni mulia kan. Dia
Ashraf itu jadi. Dia ni membawa israf. Israf ni pembaziran. Muhammad yang membazir. Tak tahu, saya suruh gitu ejah nama lain. Dia kata, oh, dia kena tipu dengan, dia kata ustaz dekat apa? Dekat surau dia ke bagi tahu nama israf ke. Tak rasa salah kot. Kau salah dengar ni. Dia kata ashraf pergi bubuk israf. Kau salah type kot. Jadi israf ni maksudnya menghabiskan banyak wang, ringgit atau harta pada sesuatu yang kau tak perlu. Maka ia adalah suatu benda yang dilarang di dalam Islam. Dan Islam juga membenarkan dalam satu hadis, dalam satu ayat, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ni jelas. Allah kata kau nak menikmati nikmat Allah, silakan. Kau nak khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang elok, sila. Naik motor besar, bagus, tak ada masalah. Ni abang dia naik motor besar. Motor bergegar dinding. Salah tak? Tak salah. Dia gunakan motor tu untuk apa? Untuk pergi masjid. Untuk ride. Tak salah. Dia tak membazir. Boleh. Mengikut kemampuan lah. Ada seorang jiran kat rumah saya tu. Dia ada 3 buah motor. Kereta banyak. Dia ada 3 buah motor. 3-3 ni dia sayang. Pertama, Ali and Davidson. Ali Davidson. Saya panggil Ali and Davidson. Ali. Bapak besar. 100,000 lebih. Dia lepas tu dia ada nombor 2. Lebih kurang tu juga. Nombor 2 tu dia beli, tahu tak? Dia bukan, dia pakai semua. Cuma yang nombor 2 tu dia akan bagi kepada kawan-kawan yang rapat dia untuk bawa dengan dia. Alhamdulillah. Dia tak ada group, dia tak ada team. Team ride tak ada. Dia suka pergi berdua, bertiga, berempat. Kadang-kadang anak dia bawa, kadang-kadang dia cari siapa-siapa yang minat lah. Yang dia baik dengan dia, kawan baik dia. Dia kata, jom teman, kita pergi Muar. Kita pergi makan, balik. Naik motor besar tu, minyak semua dia tanggung. Hari Ahad pun ni dia ajak saya. Dia kata, Ustaz, naiklah motor ni. Aku nak naik motor skuter pun aku takut. Itu pun kena minta izin 3 kali dengan bini saya. Payah, dia tak bagi. Rumah saya tak bagi. Dia ingat naik kereta selamat. Kereta pun mati juga. Tengok, kawan saya. Adik yang bos LHDN tu kan. Tengok, meninggal yang kat Pahang tu. Yang 3 kereta dia langgar tu. 4x4 kan. Dia tak ada apa bawa kereta. Tiba-tiba 4x4 tu nak lintas motor lori. Tak lepas. Dia langgar doktor depan. Dia langgar kawan saya. Meninggal di tempat kejadian. 3 orang mati sekaligus. Kereta. Dia sebenarnya motor. Ini motor dia. Saya kata tak boleh. Saya tak pandai motor. Minta maaf. Saya kata, dia ajak anak dia. Dia ajak jiran dia. Dia ajak. Dia motor banyak. Lepas tu dia ada satu lagi motor skuter. Kita skuter tu beli yang Honda ADV kan. Alah, lepas parking kat tepi tu je lah. Dia tak BMW. Saya kata, berapa skuter ni? Murah je Ustaz. 100 berapa ribu tak? Astaga. Kata, buat apa tu? Banyak-banyak. Saya suka Ustaz. Saya guna, saya bawa pergi masjid. Kan? Dia pergi masjid, bawa Ferrari. Bila saya tanya, Datuk bawa Ferrari. Kita tengok, tapi Datuk parking kat luar, tak masuk dalam lah. Tak takut kena pecah. Alah Ustaz, apalah sangat. Orang tu kalau pecah pun dia nak ambil apa dengan kereta tu? Bukan dia boleh bawa pun. Betul juga Tapi dia bawa pergi masjid. Okey lah. Tapi rezeki dia murah. Memang murah. Dia ada pekerja 1,500 orang. Pekerja. Dia IT. Dia buat IT seluruh Malaysia. Termasuk yang tuan-tuan buat pasport tu. Tu semua dia IT dia tu. Untuk immigration. Lepas tu dia ada buat halal. Dia buat kedai makan halal dia. Dia ada kilang halal. Apa nama tak? Kilang ayam halal. Ayam organik dekat Nilai. Tu hebat. Antara yang dapat CJ halal baik. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, tak salah. Orang ada duit, silakan. Yang penting, kita tidak membazir. Dia tak buat benda-benda yang salah. Lepas tu dia kata dia boleh claim, dia boleh tolak LHDN dan sebagainya. Tak apa. So, kita faham apa keperluan yang diperlukan. Baik, kita bagi laluan azan. Lepas tu saya akan buka soalan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya jawab soalan dulu tuan-tuan. Tak banyak. Yang masuk ni ada 15 soalan. Tapi saya akan pilih ya. Saya akan jawab 3 daripada semua. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum membelanjakan wang yang banyak untuk majlis kenduri kahwin, hantaran atau dekorasi sehingga membebankan diri? Boleh Ustaz jelaskan? Kerana budak-budak hari ini bila nak kahwin mesti nak buat di hotel. Tidakkah itu pembaziran? Tuan-tuan kena faham. Pembaziran apabila kita buat suatu benda tu tidak mendatangkan apa-apa faedah. Satu. Nombor 2, pembaziran itu berlaku apabila kamu buat lebih daripada yang sepatutnya. Itu pembaziran. Duit habis kat benda yang tak sepatut. Itu habis pembaziran. Tapi kalau nak buat majlis kahwin anak dan kita pula memang mampu untuk buat di hotel mana? Kalau kita dekat Bangi ni, Hotel Tanera Hotel. Berapa satu kepala? Kalau buat kat rumah berapa? Kita pun kira elok-elok, oh sama je. Kalau buat dekat Dewan dengan buat kat Tanera, time dia buat diskaun, maka sama dia lebih kurang. Kan? Contoh. Siapa pernah yang kahwinkan anak kat rumah? Kata contoh, berapa sekarang? Dalam satu kepala? RM20 ada tak? Ada? Kemurah sangat RM20. Murah? 20 kan? 20 kan? 20. Kalau buat dekat Dewan Masjid. Ataupun Dewan biasa-biasa kat sini, kat Bangi. Lama tak kahwin tuan-tuan, tak ingat. Dulu kahwin tu buat kat rumah. Dulu kita rewang kat rumah. Sekarang kita buat memang semua kat Dewan lah. Katakan RM20. Buat kat hotel RM80. Of course kita ambil yang 20.
Tak. Tapi sebab bapak ni ada duit sikit, mak ni ada duit sikit, anak pula seorang atau dua orang, kata alah apalah sangat, kita lamburlah sikit, kegembiraan tu bagi dia gembira. Maka tak apalah, kita pun bagi dia buat dekat hotel Tanera dengan kos RM80. Kalau buat kat KL, 180 satu kepala. Kita buat yang biasa-biasa, 80 satu kepala. Maka bapak pun sponsor. Maka tidak ada masalah sebab dia mampu. Yang tak bolehnya, pembaziran tu bila kau buat pinjaman bank, pinjaman peribadi. Sebab nak buat kat hotel. Maklulah kahwin dengan anak datuk. Nak kena nampak hebat, tak bayar. Itu pembaziran. Kau buat mengikut kemampuan. Tidak semua datuk itu kaya. Ramai datuk sengket sebenarnya. Jadi, jangan terlalu nak menunjuk yang kita ni ada duit. Tak ada, buat sekadar yang mampu. Buat kawasan, buat kat dewan masjid pun tak apa. Kan masjid-masjid ada dewan kan? Buat ala-ala kadang. Yang penting makan minum dia cukup. Orang pun happy, anak pun happy. Yang penting anak tu ada duit nak sewa rumah lepas ni. Tu yang paling penting. Jadi okeylah alhamdulillah. Tu jadi pembaziran tu dia subjektif. Tengok pada kemampuan bapa, mak dan keluarga tu. Hantaran saya lebih suka kalau gunakan mahar terus. Mahar. Nak bagi 10,000, bagi. Bagus. Bagi duit tu 10,000, masuk dalam akaun isteri. Sebab duit mahar, duit isteri. Bapa, mak, mertua tak boleh ambil. Itu lebih baik. Hantaran, bagi sikit sudahlah. Kan? Bagilah 1,000 ke. Kan? Gitu. Senyum ni bapak-bapak dua-dua ni. Bagi hantaran. Nak buat macam mana tu? Kena usaha. Saya dulu hantaran masuk dalam mas kahwin, mahar masuk dalam akaun isteri. Adik-adik saya semua, bapak-bapak saya gunakan kaedah masuk dalam akaun isteri. Jadi mak bapak tak ambil duit. Mak bapak belanja lah, tanggung lah apa kalau tak tanggung. Kalau tak mau tanggung, suruhlah anak tu belanja. Sekarang ni pula, mak bapak dia kata kau nak kahwin, kau cari duit. Tu yang budak-budak ni umur 30 tak kahwin-kahwin ni. Tu sebab mudah-mudahkan lah. Cari jalan yang paling mudah. Bincang. Wasyawiruhum fil amr. Saya tak boleh nak kata ini membazir tak membazir sebab ikut kemampuan masing-masing. Ada satu kes. Ni Bandar Baru Bangi lah. Dekat-dekat ni lah. Kawasan Nilik. Dia nak kahwin dengan anak dia. Satu kepala, dia ada satu hotel tu, dia charge agak tinggi juga tau. Saya dengar, kira-kira dia kena bayar. Bapak ni kena bayar dekat hotel tu sebanyak 800,000. Hotel ni. Saya tak mau sebut nama hotel tu. 800,000. Saya kata, Tok. Banyak betul. Ni nak kahwinkan anak ke apa benda? Kita pun tak tahu lagi dia ni macam mana budak ni. Lama kan kita habis 800,000, minggu depan dia cerai. Ni pelamburan yang merugikan. Kata daripada dia Datuk Seri. Daripada Datuk Seri membazir duit kat situ, better you buat je ala-ala, buat dekat hotel sebab dia ada nama tau. Dia buat, alhamdulillah dia ikut ni arahan ni. Dia ambil ni hotel kita ni, Bangi Putrajaya ni. Kejap, pati pun. Ya kan? Bangi Putrajaya ke? Kejap. Kat mana yalah, Bangi Putrajaya. Dia ambil kat Bangi Putrajaya. Saya confuse dengan Marriott tu orang lain. Dia buat ambil Bangi Putrajaya. So dia ambil Bangi Putrajaya tu, daripada 800,000 dia hanya bayar lebih kurang 200,000 lebih saja. Sekali dengan dia mewah lah. Dia semua pakai bunga-bunga yang hidup. Bukan bunga-bunga beli kat Nilai, tuan-tuan. Ni bunga hidup. Masuk tu bau bunga ros. Baki tu, saya kata kat dia, Datuk ambil murah-murah. Baki tu, Datuk bagi ke anak, so dia beli rumah. Kalau dah duit banyak sangat kan. Dia kata dia memang ada duit. Dia kata, saya tak masalah Ustaz. Tapi, daripada Datuk habis, dia baik Datuk ambil, kata 500,000 kan. Datuk bayar 200,000 lebih tu. Dia kata lah, ambil 500,000 tu, Datuk bagi ke anak tu. Alhamdulillah tuan-tuan, dia ikut cakap saya. Dia bagi cash ke anak dia. Anak dia guna duit tu untuk beli rumah dekat Alam Sari. Saya ada anak dia duduk lah. Anak 3 dah anak tu.
Oh, anak dia oil and gas Petronas, duit pun ada jugalah kan. Ya, 500,000. Mam kat situ settle masalah. So dia hutang sikit je. Buat sekarang ni anak-anak menurut bapak juga. Dia ni minat kereta, beli kereta lah hidup. Tapi tak apa, seorang ni dia tidak membazir pada tempat yang salah. Tu anak dia jumpa saya, dia kata, terima kasih lah Ustaz. Ustaz nasihat bapak saya. Dapat juga saya 500,000 Ustaz. Jadi beban saya kurang. Jadi dapat bayar rumah. Kalau habis kat kahwin kan kau rugi nama. Betul. Ustaz punya bahagian tak ada ke? Saja gurau budak dia. Saya kenal dia dari kecil gitu. Ya, jadi ikut masing-masing lah tuan-tuan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum mengambil pinjaman semata-mata untuk menunaikan ibadah umrah? Ambil pinjaman untuk umrah tidak digalakkan. Hukumnya makruh. Dia boleh jadi haram kalau membebankan kamu sampai tak boleh bayar hutang bulan-bulan tu. Ya, Nabi dah sebut la dharara wala dirar. Hutang ni beban. Nabi tak semayangkan jenazah orang ada hutang. Sengaja tinggal tu Nabi tak mau semayang. Tapi kalau hutang tu meninggal, kita ada takaful, okey settle lah masalah. Cuma ni nak hutang untuk pergi umrah tak bayar. Tuan-tuan nak pergi umrah, simpan duit. Simpan duit. Ada duit lebih, pergi. Tak ada duit, tak apa. Yang penting simpan duit untuk pergi haji. Berapa kena ada dalam akaun? RM33,000. Simpan orang tu. Kalau dapat M40, lebih tu tuan-tuan boleh guna untuk benda lain. Tapi selagi tak dapat pergi haji, simpan RM33,000. Sebab kalau tuan-tuan dapat B40 punya ke, atau M40 ke, bila tuan-tuan merayu untuk pergi juga, tuan-tuan kena bayar penuh. RM33,000. So duit ada RM33,000. Kalau nak buat pinjaman, cari benda yang berbaloi. Mana pinjaman tu maksudnya pinjaman untuk beli rumah, kan? Pinjaman untuk beli kenderaan yang baik untuk tuan-tuan pergi bekerja cari rezeki, itu lebih aula daripada tuan-tuan pergi umrah. Umrah bila boleh pergi? Nanti pergi haji. Bila tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan akan dapat umrah juga. InsyaAllah. So jangan buat sesuatu yang merugikan kita dan juga boleh merosakkan kewangan kita. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Islam. Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa minta maaf lah kalau nak jawab semua soalan. Saya ambil 2 je daripada semua tu. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wallahu min awlikum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu